Saya ingin perkenalkan ini adalah pokok tanaman baru, pokok sorghum. Pokok sorghum ni dia macam pokok jagung. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Bicara Niaga, sebuah program bual bicara niaga tanah air. Hari ini saya berada di Maib Serdang, di mana hari ini kami mengikuti dan meninjau program Sotej Mardi 2025, di mana hari ini di sinilah kita boleh dapati pameran-pameran tentang teknologi pertanian, tentang penternakan dan juga booth-booth. Saya difahamkan 148 booth usahawan kita mengambil bahagian dalam Sotej 2025 kali ini. Jadi ayuh ikuti video seterusnya kami di Maib Serdang. Ayuh saksikan. Hari ini kami bawakan anda ke Sotej Mardi 2025 yang berlangsung megah di Tapak Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang. Platform berprestis ini menghimpunkan lebih 200 teknologi dan inovasi hasil penyelidikan selama 56 tahun oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi. Ia bukan sekadar pameran teknologi, tetapi ia satu medan untuk menyampaikan hasil penyelidikan, inovasi dan teknologi makanan kepada rakyat, petani, penternak, usahawan, pelajar dan semua lapisan masyarakat. Lebih daripada itu, Sotej Mardi membuka pintu kepada kerjasama strategik, pemindahan teknologi dan peluang komersialisasi ke pasaran yang lebih luas. Penyelidikan dan pembangunan dalam sektor agro makanan perlu terus diperkasa demi menjamin kelestarian makanan, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya Noliza daripada Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi. Jadi kami ingin mempamerkan teknologi yang dibangunkan di makmal kami, iaitu makmal penanda molekul. Okey, tuan-tuan mesti sedar tentang isu yang hangat dikatakan sebelum ini, iaitu isu percampuran beras dan penyimpanan beras tempatan. Isu itu teknologi yang kami sediakan ini boleh membezakan antara beras tempatan dan juga beras import. Ini adalah kerana kami telah membangunkan teknologi untuk pengesanan berdasarkan penanda molekul. Saya Siti Bazila daripada Mardi Bagan Datuk. Di sini saya memperkenalkan variety kelapa iaitu Maleka. Maleka dia lebih kepada santan. Isi tebal, mengambil masa dalam 3 hingga 5 tahun. Ketinggian dalam maksimum 6 meter. Saya Nur Hazwani daripada Mardi. Saya ingin perkenalkan ini adalah pokok tanaman baru, pokok sorghum. Tanaman ni adalah tanaman bijirin untuk pengganti beras lah. So ni macam-macam variety kat sini. Ini adalah variety daripada India. Dan ini daripada Pacific Seed lah. Pokok ni jangka masa dia untuk tuai dia adalah 95 hari hingga ke 110 hari. Dia sesuai ditanam di tanah mineral. Dan pokok ni adalah pokok tahan kemarau. Dia tidak perlukan air, hanya memerlukan air pada awal penanaman sahaja. Saya Asraf Hadi daripada Mardi Kuala Linggi bersama dengan tim kami daripada Mardi Kuala Linggi dan Mardi Melaka. Okay, untuk hari ni kami ada, sebenarnya shortcut ni kami ada buat produk-produk lah. Daripada minyak pati, sabun, handmade, gel mandian. Kita ada pes asam pedas. Dan kita ada buat demo juga. Demo untuk pembuatan sabun handmade dan lotion. Jadi jemput hadirlah sama-sama ke booth kami Mardi Kuala Linggi Melaka. Mana lagi kita Melaka? Sotej Mardi 2025 bukan hanya tentang teknologi, ia juga medan niaga bagi usahawan agro makanan dan inovasi tempatan. Sebanyak 148 usahawan dari seluruh negara menghimpunkan pelbagai produk. Dari makanan segar, herba, produk organik, minuman berasaskan hasil tani hingga ke inovasi mesin dan teknologi pertanian. Setiap gerai membawa kisah. Kisah usahawan gigih, kisah inovasi dan kisah semangat luar biasa anak tempatan dalam memperkasa ekonomi makanan negara. Selain jualan langsung, para usahawan juga berpeluang mempromosikan jenama, menguji pasaran dan membuka peluang pelaburan baru. Ini bukti bahawa pertanian bukanlah sekadar tradisi,
Ia adalah industri masa depan didorong oleh kreativiti dan keusahawanan. Okey, sekarang saya diberi peluang untuk nak membuat sendiri kopi. Kopi lembu lah katakan. Ini bersama kita Tuan Nanadin. Okey, jadi saya akan di-guide oleh Tuan Nanadin untuk membuat kopi. Dia mungkin tak sama. Saya challenge coach Barin untuk buat kafe latih panas sendiri. Jadi tak jadi kita tengok sebentar lagi. Memang kopi yang saya buat memang sedap, tak ada tandingnya di dunia ni. Hanya satu ni saja. Cuma kalau dia jadi latihan tu lebih sedap. Okey. Saya Nanadin daripada Mosha Kopi Dagang Malaysia Sendirian Berhad. Okey, saya adalah pengilang produk-produk yang berasakan kopi, koko, tea, buah-buahan dan lain-lain. Kita ada 154 SKU ataupun dengan perkataan ada 154 produk-produk minuman percampuran, RTD ataupun sirap. So kalau anda nak terbabit dalam bisnes kopi, rahsia ya, bisnes kopi ni margin dia besar sangat. Okey, boleh datang jumpa saya. Kita menyediakan perkhidmatan untuk penjenamaan OEM ataupun siapa-siapa yang terbabit dalam bidang Horeca ataupun F&B, kita ada menyediakan produk-produk khusus untuk mereka. Dan paling penting, sekiranya anda ada minat untuk menjana pendapatan dalam bidang minuman kopi, kita ada package yang kita sediakan. Sama ada package yang anda kena beli dan package tanpa modal, iaitu ada peralatan lengkap dengan produk yang lengkap, mulakan perniagaan dengan kosong sen tetapi dapat margin yang sangat besar dengan jaminan sekurang-kurangnya 4 figure sebulan. InsyaAllah. Jumpa saya Nanadin di 012-393-8082. Kualiti diberi jaminan. Okey? Money back guarantee insyaAllah. Saya diberi peluang untuk menikmati, untuk merasai keenakan burger, lamb burger, burger kambing. Ini ada merupakan burger ataupun patty kambing tu merupakan favorite saya. Dia ready dalam packing macam ni dalam box ni. Okey, sangat berbaloi tuan-tuan. Panas. Itu dia. Okey, kita bukalah sikit postmortem. Tu dia kambing dia. Wow. Okey. Nombor 7 berminat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Zara. Terima kasih banyak. Keenakan kambing tu. Itu dia rasa kambing tu. Ini yang dicari-cari oleh penggemar burger. Kita ada pelakon yang dengan ban yang daripada Zara dia bawa ni dengan harga yang RM50 tadi Zara dia cakap boleh makan kombinasi rasa yang sangat menarik, sangat sedap. Nama saya Khairul Azri bin Ahmad daripada syarikat Dapur 5A. Kita memperkenalkan produk yang berjenama Delima. Kita pengusaha yang mengusahakan produk sejuk beku berasaskan daging. So kita ada 16 SKU dan ini adalah salah satu daripada SKU kami, iaitu burger RTA, burger frozen. Yang 2 minit boleh siap masak. Oh, yang ni. Kita mempunyai persediaan halal dan mesti, dan sekarang kami mencari distributor untuk mengedarkan kami punya produk. Kita berpengkalan di Masjid Tanah Melaka. Dan siapa-siapa yang berminat boleh kontak saya, berhubung dengan saya di nombor 011 2804 2902.
Nama saya Nur Sizana binti Kadir. Saya merupakan pengusaha produk makanan bayi dengan nama Rush Baby Food. Okey, apa yang kita ada dekat Rush Baby Food ni adalah semua makanan yang berasaskan natural ingredients, tanpa tambahan gula dan garam. Okey, so saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Mardi kerana invite kami Rush Baby untuk join showtage Mardi ni. Okey, so saya nak share sikit produk kami. Kami ada baby porridge, brown rice. So baby yang berumur 6 bulan ke atas dah boleh dapatkan produk Rush Baby ni. Daripada 6 bulan sampailah ke 3 tahun. Yang paling special adalah biskut bayi. Biskut bayi kita ni ada tambahan sup air tulang. Yang mana dekat Malaysia ni kita adalah satu-satunya company yang mengeluarkan biskut bayi dengan tambahan sup air tulang. So you all jemput datang ke MAM Serdang sempena Showtime Mardi. Bye. Assalamualaikum. Selamat datang ke kaunter booth Aris Burger di Mardi, booth 063. Ini saya perkenalkan produk baru Aris Burger, ready to eat, chicken burger dengan beef burger. Dia datang ada 2 varian ban hitam ni dia charcoal ban. Yang lagi satu kita ada dengan ban biasa. Dia ada ban biasa. Dia comes with chicken and beef burger. Dia mudah aja. Panaskan dalam masa 2 minit dah boleh masak makan dah. Ini produk baru tu. Dia juga ada chicken burger ini yang biasa punya. Ini baru. Ini produk inovasi baru terbaru dari Aris Burger. Selain itu daripada produk kita yang lama, produk kita yang ni daripada bujuk yang baru burger ayam kita dan juga burger daging kita. Ni 70 gram. Dalam produk-produk ni dalam semua pasar yang besar ada. Ini produk kita juga kisah. Produk kisah ayam, kisah daging. Dia ni produk ni satu je keistimewaan dia. Dia tak ada campur lemak ke apa. Purely daging ayam atau daging ini. Kalau suka siapa yang suka buat spaghetti ke apa, inilah dia produk dia. Saya Tarmidi Makno. Okey, dan ni saya punya assistant. So kami daripada syarikat ETZ Maju dengan jenama Mikaela Delicious. So hari ini kami mempromosikan produk-produk kami itu produk frozen, okey, seperti popiah carbonara cheese, popiah sayur, kari pak sardin, okey, kari pak kentang dan kari pak ikan. Okey, kami berada di Mardi Showtech, okey, sehingga hari Isnin. Okey, diminta semualah yang berkelapangan boleh datang ke booth kami bernombor 140. Okey, sekian, terima kasih. Saya Zanaria daripada syarikat Samza. Kami ada berbagai sambal dari Samza, ada Cik Mida Sambal dan Suri. So kalau anda yang nak makan cepat, yang mana ni ibu-ibu kat luar tu tak sempat masak, nak jimatkan masa masak anda, boleh dapatkan sambal kami ni. Kita ada sambal ikan masin talang, sambal penyet, sambal tumis, sambal belacan, sambal ayam penyet, sambal garing, sambal tempoyak, sambal ikan bilis, semua ada. Senang sangat. Tak payah masak lagi, jimat duit, jimat cili, jimat masa nak ke marus dapur. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum, saya Atif Akram daripada Anas Baby Food. Kita ada baby food 4 flavor, salmon, beef, chicken dengan lamb. Instant baby food, halal, real food dan sesuai untuk travel. Okay, terima kasih. Ni ayam apa Cik Saiza? Okey, ini ayam saga. Ayam saga ni adalah keluaran daripada Mardi. Okey, kita memilih genetik ayam kampung terbaik lah. Jadi kita hasilkan ayam saga. Kalau kita tengok, ini adalah ayam jantan. Ayam jantan warna dia macam ni. Kalau ayam betina yang warna coklat ni. Jadi ayam saga ni dia ada 2 fungsi. Yang jantan kita jadikan ayam pedaging dan yang betina kita jadikan ayam penelur lah. Okey. Usia berapa bulan ni? 25 minggu. 25 minggu. Okey, 25. Maknanya dah matang lah. Dah matang lah. Boleh. Biasanya berapa bulan untuk boleh makan? Kalau 12 minggu dah boleh harvest dah. Harvest 12 minggu betul? Okey, 12 minggu dah harvest. Saya Dr. Azwan daripada Pusat Penyelidikan Sains Ternakan. Kami ingin memperkenalkan bakar berak emas daripada Mardi Keluang lah. Kita buat kajian bakar berak emas ni daripada Mardi Keluang.
Kan ini adalah lembu Brakmas yang kita kacukkan daripada Brahman Australia dan KK daripada Malaysia lah. KK tu stand for Kedah Kelantan. Dan Brahman ni memang asal dia daripada Australia lah. Jadi Brakmas ni kita kacukkan antara Brahman dengan KK ni untuk kita tingkatkan dia punya produksi berat, produksi selain daripada tu untuk dapatkan komposisi daging yang lebih lah, dan juga untuk ketahanan penyakit. Sebabnya dia untuk KK ni dia tahan penyakit lebih lah untuk di Malaysia ni, dan untuk Brahman ni yang seperti kita tahu dia badan dia besar lah. Jadi untuk kalau kita tingkatkan ni berat dia, kalau asal KK tu antara 300 kilo ke bawah lah biasanya. Kalau Brahman ni dia boleh cecah sampai 600 kilo. Bila kita kacukkan dia jadi Brakmas Brahman KK Malaysia. Munirah binti Muhammad dari Pusat Pendidikan Horticulture, merupakan seorang pegawai pendidik di bahagian agronomi dan plant fisiologi. So di sini di belakang saya ini adalah kilang tanaman di mana dia meliputi semua pelbagai teknologi, antaranya teknologi pertanian berkenaan dengan vertical farming, multi layer, pengeluaran tanaman dalam control environment dan banyak lagi lah. So kat sini yang saya perkenalkan ni ada pelbagai sebanyak 20,000 dalam satu masa tanaman pokok, dan pelbagai tanaman yang sesuai seperti salad, curly kale, makanan kulineri herbs seperti basil, mint dan lain-lain lagi lah. Okey, di belakang saya ini merupakan rak-rak tanaman pokok-pokok ataupun sayur-sayuran yang tanpa menggunakan cahaya matahari, hanya menggunakan lampu-lampu yang cukup untuk membekarkan ataupun cukup keperluan untuk tanaman sayur-sayuran anda. Jadi pokok-pokok sayur-sayuran yang ditanam di sini bebas daripada racun, elok untuk kesihatan kita apabila kita menikmati ataupun memakan sayur-sayuran itu nanti. Pada masa yang sama, kita kontrol pelbagai faktor di dalam, iaitu suhu, kelembapan, pembajaan, kelembapan dan pelbagai faktor lain lah. So jadi di sini kita boleh harvest pokok tu pada masa 25 hari, berbanding di luar mengambil masa 40 hingga 45 hari. Okey, inilah dia greenhouse atau struktur pelindung hujan di mana ini menempatkan pokok-pokok sayur-sayuran yang ditanam bertingkat. Dengan kaedah ini dapat menjimatkan kawasan, penggunaan kawasan ataupun memaksimumkan kawasan yang sedia ada. Semoga video-video kali ini dapat memberi informasi yang berguna kepada anda di luar sana. Sekian daripada kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi. Bye.